Pembagian harta pusaka. Sebelum orang tua meninggal, pernah dikhabar rumah ini perlu diberikan kepada si A secara lisan lah. Adakah rumah itu perlu diberikan kepada si A atau secara faraid? Okey. Ayah, mak sebelum mati, dia khabar gini. Bila-bila kalau mak ayah mati, apa benda ni, rumah yang di Pengadang Baru ni, beri kepada adik yang bungsu lah. Okey, dia kata lagu tu. Lepas tu, mak ayah pun mati. Okey, bila mak ayah dah mati, adakah tanah rumah yang Pengadang Baru ni dapat ke adik bungsu? Tak dapat. Kerana apa? Kerana bila ibu bapa kata lepas kami mati, selepas kami sudah meninggal, beri harta kami kepada waris, tidak sah. Sebab Nabi kata la wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat kepada waris. Yang kita boleh wasiat kepada bukan waris. Kita ada anak, lepas tu ada cucu. Cucu kita dapat tak? Tak dapat lah pasal kita ada anak. Maka boleh wasiat kepada cucu. Kita baik dengan jiran kita. Rapat sangat baik. Bila kita mati, jiran kita ada dapat tak bahagian? Tak dapat. Sah kita wasiat. Okey. Kita ada kawan Facebook. Sangat baik kita. Selalu tolong kita. Tak, kita wasiat kat dia sebahagian harta kita. Sah. Kerana dia bukan waris. Tapi kalau anak kita wasiat, tak sah. Kerana dia sudah menjadi waris, sudah ada faraid. Bini kita wasiat, dapat sesuatu lepas kita mati, tidak sah. Jadi bila ayah kata, kalau aku mati, tanah ni yang Pengadang Baru, beri kepada adikmu yang bungsu, tengok dulu. Adakah semua waris lain bersetuju? Semua waris bersetuju, sah. Bagi kat dia. Kalau semua waris tak setuju, bagi ikut faraid. Jelas itu.